Hai, selamat kembali. Anda pernah tak perasan, ada sesetengah pemimpin tu kan? Dia macam ada magic touch. Pasukan dia sentiasa bersemangat, sentiasa perform, padahal dia tak nampak macam buat banyak benda pun. Hari ni kita nak bongkar rahsia di sebalik magic tu. Okey, jom kita mulakan. Sebenarnya, rahsia kehebatan seorang pemimpin tu bukanlah terletak pada strategi-strategi yang rumit. Tapi, ia bermula dengan satu soalan yang sangat asas. Soalan inilah yang membezakan pemimpin biasa dengan pemimpin yang luar biasa. Ini dia soalannya. Cuba kita fikirkan sekejap kan. Mesti kita pernah jumpa pemimpin macam ni. Dia tak banyak bagi arahan, tak ada nak micromanage. Tapi entah macam mana, pasukan dia sentiasa perform gila-gila. Macam mana dia buat ya? Apa sebenarnya rahsia diorang ni? Okey, jawapannya mungkin akan mengejutkan sikit. Rahsianya bukan pada apa yang pemimpin tu buat, tapi pada apa yang dia faham tentang pasukannya. Dan rahsia yang paling besar tu terletak pada satu konsep yang kita panggil sumber dalaman. Nah, sebelum kita pergi lebih jauh, jom kita betulkan satu salah faham yang paling besar sekali. Ramai orang ingat, jadi pemimpin ni kenalah ada semua jawapan, kena sentiasa bagi nasihat. Buat macam ni, buat macam tu. Tapi sebenarnya, pendekatan tu tak selalunya menjadi. Keberkesanan seorang pemimpin sebenar bukan tentang menambah sesuatu yang baru, tapi tentang membuka kunci sesuatu yang dah sedia ada. Jadi, inilah dia kuncinya, sumber dalaman. Anggap ia macam khazanah tersembunyi yang ada dalam diri setiap orang. Setiap ahli dalam pasukan anda tu sebenarnya dah ada pun keberanian, fokus dan ketenangan dalam diri dia. Cuma, mungkin mereka tak sedar atau tak tahu cara nak gunakannya. Tugas anda sebagai pemimpin bukan untuk bagi mereka semua tu, tapi untuk bantu mereka jumpa harta karun tu sendiri. Dan ini bukanlah idea yang direka-reka ya. Ia disokong oleh kajian dalam buku NLP at Work. NLP ni secara asasnya mengkaji bagaimana cara kita berfikir dan berbahasa mempengaruhi tindakan kita. Dan buku ni mengesahkan perkara yang sama. Kualiti-kualiti hebat ni semua dah ada dalam diri kita. Persoalan yang tinggal cuma macam mana kita nak akses atau nak switch on switch tu bila kita perlukan. Baik, tadi kita dah faham apa itu sumber dalaman. Sekarang, bahagian yang paling best. Macam mana nak buat? Jom kita tengok 3 teknik yang sangat praktikal yang mana-mana pemimpin pun boleh mula guna untuk aktifkan potensi ni dalam pasukan mereka. Okey, teknik ni sangat-sangat powerful. Dengar baik-baik ya. Nombor 1, anda bantu ahli pasukan tu untuk ingat balik bila kali terakhir dia rasa betul-betul yakin dan berjaya. Suruh dia betul-betul rasa balik perasaan tu. Lepas tu, nombor 2, kita buat sauh minda. Maksudnya, masa dia tengah rasa positif tu, suruh dia buat satu tindakan unik. Contohnya, tekan ibu jari dengan jari telunjuk. Ini akan sauhkan perasaan tu. Jadi lain kali, sebelum ada pembentangan penting, dia cuma perlu tekan jari macam tu dan boom, perasaan yakin tu datang balik. Dan yang ketiga, kita kaitkan kekuatan dalaman dia ni dengan matlamat kerja. Bila ini berlaku, tindakan dia jadi lebih konsisten dan dia akan jadi lebih berdaya tahan dan inovatif. Best kan? Tapi, untuk mengamalkan semua teknik ni, ia bukan sekadar pasal kemahiran. Ia memerlukan satu anjakan, satu perubahan cara fikir yang sangat asas tentang peranan anda sebagai seorang pemimpin. Perbandingan ni dah jelaskan semuanya. Pemimpin tradisional, dia fikir tugas dia adalah untuk masukkan kekuatan dan motivasi ke dalam pasukan. Macam isi minyak dalam kereta. Tapi pemimpin coach, dia fikir sebaliknya. Dia akan tanya, macam mana aku boleh bantu diorang ni temui kekuatan dan motivasi yang dah ada dalam diri mereka sendiri. Perbezaan cara fikir antara memasukkan dengan menemui ni nampak kecil, tapi percayalah, impaknya pada prestasi pasukan sangat-sangat besar. Jadi, inilah kesimpulan utamanya. Kekuatan sebenar seorang pimpinan tu bukan terletak pada betapa hebatnya diri dia seorang, tak. Kekuatan sebenar dia terletak pada kebolehan dia untuk buat setiap ahli pasukan dia sedar betapa hebatnya diri mereka sendiri. Itulah intipati kepimpinan yang sejati. Dan ini membawa kita kepada soalan yang terakhir. Soalan untuk anda. Lepas dah faham semua ni, adakah anda bersedia untuk ubah peranan anda? Daripada seorang pengarah yang bagi arahan kepada seorang penemu bakat yang mencungkil potensi. Fikir-fikirkanlah.